Di zaman serba mencabar ini, kehidupan pelajar semakin tidak mudah. Kenaikan harga barang, kos sara hidup yang tinggi, dan kesulitan menguruskan kewangan menjadikan hari-hari mereka penuh cabaran. Namun, walaupun pelbagai tekanan melanda, ada yang masih mampu tersenyum dan ketawa bersama sahabat. Inilah kisah Aina dan Lisa, dua orang pelajar universiti yang sedang berusaha menyesuaikan diri dengan realiti kehidupan semasa. Aina, buat apa dekat sini? Tengah memancing ikan ni. Ha? Tak adalah, gurau je. Tengah nak bayar makanan. Hahaha, lawa juga Aina, terhibur Lisa. Aina, berapa harga makanan kau? Ish, mahal betul harga makanan ni. Dulu aku beli tak sampai RM10 pun. Samalah, harga makanan aku pun mahal juga. Itulah, makin hari harga bahan mentah semakin naik. Profesor Ahmad, yang merupakan pensyarah mereka, iaitu pensyarah yang pakar dalam ekonomi, sedang makan tengah hari bersebelahan dengan meja mereka. Lalu Aina dan Lisa menegur. Kebetulan Prof. Ahmad terdengar perbualan mereka sebentar tadi. Prof. Ahmad, boleh kami join makan sekali? Meja Prof nampak macam ada aura ilmu hari ni. Hahaha, marilah duduk sekali. Makan seorang pun tak best. Saya terdengar perbualan kamu berdua tadi. Sebenarnya apa yang Aina dan Lisa alami ini merupakan salah satu kesan inflasi. Inflasi? Apa itu inflasi, Prof? Maksud inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam ekonomi yang menyebabkan nilai wang kita berkurang. Jadi dengan jumlah wang yang sama, kita boleh beli barang lebih sedikit. Patutlah duit belanja saya cepat habis. Dulu RM50 cukup untuk seminggu beli makanan. Sekarang RM50 cuma cukup untuk 3 hari sahaja. Sebenarnya, kita ada 3 jenis inflasi, iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan juga inflasi import. Boleh Prof beritahu punca utama bagaimana inflasi ini berlaku? Cuba Aina dan Lisa fikirkan dulu, kenapa agaknya harga barang naik? Mungkin kamu pernah alami sendiri? Saya perasan masa musim daftar masuk universiti, harga buku dan alat tulis jadi mahal. Mungkin sebab ramai beli serentak? Bagus, Lisa. Itu contoh permintaan melebihi penawaran. Bila ramai nak beli barang yang terhad, peniaga naikkan harga. Saya pun pernah perasan makanan kat kafe naik harga. Peniaga kata sebab harga bahan mentah naik. Tepat sekali, Aina. Itu pula contoh kenaikan kos pengeluaran. Bila kos naik, harga barang pun ikut naik. Kalau barang dari luar negara pula? Ya, itu satu lagi sebab. Kenaikan harga barang import. Kalau nilai ringgit jatuh, barang seperti laptop atau alat tulis import pun jadi lebih mahal. Prof, apa pula kesan inflasi ini bagi kami yang masih belajar? Terdapat 3 kesan utama. 1. Kos sara hidup meningkat. Contohnya, kos sewa rumah yang dahulunya RM800 meningkat kepada RM1,200. 2. Kuasa membeli menurun, iaitu masyarakat lebih utamakan keperluan daripada kehendak. 3. Tekanan kewangan meningkat, terutamanya bagi pelajar yang bergantung kepada pinjaman atau beasiswa tetap. Prof, dulu boleh makan 3 kali sehari. Sekarang 3 kali tengok menu, baru order air je. Betul tu, Lisa. Jadi Prof, apa langkah-langkah untuk kami sebagai pelajar hadapi inflasi ni? Ada beberapa cara. 1. Merancang perbelanjaan dengan bijak. Contohnya, bandingkan harga sebelum beli barang. 2. Kerajaan kawal harga barang atau memberi bantuan STR, sumbangan tunai rahmah, subsidi dan baucar buku. 3. Kerajaan tetapkan dasar gaji minimum, iaitu RM1,700 mulai Februari 2025. Jadi, bolehlah tambah serba sedikit untuk tampung kos hidup. Wow, Prof. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya rasa lebih tenang nak hadapi harga nasi lemak RM3.50. Betul tu, Lisa. Terima kasih, Prof.
Kalau gaji minimum naik, bolehlah kita makan nasi lemak 2 bungkus. Baiklah Aina, Lisa. Saya bergerak dulu ya. Seronok sembang dengan kamu tadi. Kami pun nak ke kelas. Terima kasih banyak, Prof. Ya Prof, kenyang perut. Bertambah ilmu. Aha, bagus. Jumpa nanti di kelas. Sebagai rumusan, inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam tempoh tertentu menyebabkan nilai wang menurun dan kuasa beli berkurang. Ia berlaku apabila permintaan melebihi bekalan, kos pengeluaran meningkat atau harga barang import naik akibat nilai mata wang lemah. Inflasi menyebabkan kos hidup meningkat, kuasa beli menurun dan tekanan kewangan terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Untuk mengatasi inflasi, penting merancang perbelanjaan dengan bijak. Kerajaan mengawal harga, memberi subsidi serta menaikkan gaji minimum. Memahami inflasi membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan menjaga kestabilan kewangan.